لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang mendengar podcast unit Farmasi Bentong. Saya Haji Abdullah dan saya Kak Ros. Kami duta ubat anda. Jadi tajuk kali ini ialah pengurusan ubat dan kesihatan semasa melaksanakan ibadah haji. Soalan pertama untuk doktor. Doktor, zaman dulu-dulu 50 ke 60 tahun dulu, tok nenek kita pergi ke haji tak ada pun saringan untuk kesihatan. Tapi sekarang saringan dah jadi satu kewajipan. Apa menyebabkan perubahannya, doktor? Dan boleh tak doktor tolong terangkan sedikit kenaan pemeriksaan ini? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Ahmad Fariduddin bin Haji M. Zawawi. Sekarang berkhidmat di klinik kesihatan Bentong lah. Okay, so berkenaan dengan benda ni, masyarakat kita pun rasanya tahu benda ni kan. Sekarang penyakit kecil manis, darah tinggi, kolesterol semua ni semakin meningkat lah dalam kalangan masyarakat kita. So sebab itulah kita kena buat saringan kesihatan ni lah, nak tengok sama ada jemaah haji kita ni fit untuk pergi ke untuk membuat ibadah haji lah. Okay, so benda ni diperketatkan adalah disebabkan, kalau boleh tengok statistik lah, statistik daripada KKM kita yang menghantar petugas ke sana berdasarkan daripada jumlah kematian, jumlah kematian jemaah haji kat sana lah, dan juga jumlah jemaah haji yang perlu dimasukkan ke ward dekat sana lah, sama ada dari segi tak kontrol kecil manis ke, ataupun darah tinggi tak terkawal. So bila ada simptom macam pening-pening ke apa, tak boleh meneruskan haji lah. So kena masuk ward. Ada yang sampai 6 bulan pun ada masuk ward kat sana lah. So sebab penting juga saringan kesihatan ni bukan sahaja dari segi saringan kesihatan yang penyakit 3 serangkai ke apa semua tu lah. Kita juga cek dari segi fizikal, fit ke tak, also daripada sudut mental lah. Contoh dari segi mental ni juga kita nak tengok jugalah patient ni ada demensia ke tak, senang mudah lupa ke apa. Sebab contoh kalau patient dah berumur dan kadang-kadang tu nama pun lupa, IC pun lupa, nombor telefon anak pun tak boleh. Contohlah kalau waris cakap tak apa, saya pergi dengan mak saya. Ya, memang pergi dengan mak, cuma kalau nauzubillah lah mak tu tersesat ke apa, nak cari balik waris sangatlah susah, sebab tempat kat sana sangat besar dan juga orang yang membuat haji pun ramai lah, berpuluh-puluh ribu, mungkin sampai ratus ribu lah. Itu sebabnya penting untuk nak buat saringan kesihatan ni lah. Setakat itu sahajalah untuk soalan pertama. Ya doktor, saya nak menjelaskan. Seperti jemaah haji yang berpenyakit macam 3 serangkai, sakit berjangkit dan juga berkursi roda ni, mampu dia ni boleh pergi, atau jemaah yang macam mana yang tidak benar? Okay, so untuk yang ada penyakit darah tinggi, kecil manis semua ni tak perlu risaulah. Benda ni sebab dia sudah ada dalam garis panduan kita lah. Maksudnya kalau ada darah tinggi, kecil manis, bersyarat adalah dia mengikut garis panduannya. Okey, contoh saya bagi untuk kecil manis. Kecil manis, saringan dia HbA1c itulah. HbA1c kita nak bawah daripada 10. Okey, yang lagi cantik adalah 8.5 ke bawah lah. Maksudnya 8.5 tu kira lulus terus. Cuma daripada 8.5 ke 10 kena jumpa pakar lah, pakar perubatan ataupun pakar kesihatan keluarga lah. So kalau lebih daripada 10 memang terus tak lulus kesihatan lah. So dari segi darah tinggi pun kita nak 160 dan 100 ke bawah lah. Cuma darah tinggi kita boleh cuba kawal lagi lah. Kita kena tambah ubat apa semua. So saranan saya, kalau yang ada darah tinggi, kecil manis and tengah prepare untuk nak pergi haji tu, kena kontrol awal-awal lah. Sebelum dapat panggilan lagi dah kena kontrol lah, bawah 8.5. Itu
Yang satu lagi berkenaan dengan wheelchair kan. Okey, wheelchair ni kita tengoklah, ada juga yang pakai wheelchair tu memang nak pergi mana-mana, dekat ke jauh ke pun pakai wheelchair. Ada juga yang kalau nak jalan jauh je jadi pakai wheelchair. Yang tu kena tengok. And then kita ada test yang khusus lah untuk pesakit yang pakai wheelchair ni. Kita akan duduk atas kerusi, bangun dan duduk dalam masa 30 saat. Tengok berapa yang dia boleh buat lah. Kita minimum paling best lah kalau dia boleh buat dalam masa 30 saat tu 15 kali. Duduk bangun non-stop lah selama 30 saat, paling kurang 15. Itu baru kita nak tengok lah. Cuma kalau daripada kerusi roda tu pun dia macam kena orang tolong untuk dia bangun, tu memang dah tak lepas lah maksudnya. Biasanya mungkin lah dia kena stroke ke, so yang tu memang tak diluluskan lah, mengikut guideline dia. Okey, terima kasih doktor yang memang hebatlah apa yang telah disampaikan oleh doktor tadi baik, kita beralih kepada Encik Farid Biasanya kita tengok, biasanya banyaklah ubat, mungkin sampai 10 jenis yang nak dibawa Jadi adakah mereka perlu membawa semua ubat-ubat mereka tu? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid Saikadul Muhammad Ruslan. Saya merupakan pegawai farmasi yang berkhidmat di Klinik Kesihatan Cimomon. So jawapan dia adalah ya, kena bawa. Kena bawa lah. Yang paling penting sekali adalah kepada bakal-bakal haji ni, apabila pergi ke fasiliti kerajaan, ke klinik kesihatan untuk buat pemeriksaan, kena bagi tahu dekat doktor yang kita jumpa tu kan, saya ni nak pergi haji tarikh sekian. Jadi boleh tak doktor tolong informkan kepada farmasi. Doktor pun kadang akan tulis juga di prescription untuk supply ubat 2 bulan. Dan kalau doktor tak tulis sekalipun, tiba-tiba dapat ubat sebulan je, bakal haji tu sendiri bertanggungjawab untuk tanya dekat ahli farmasi di kaunter, kata saya nak pergi haji, boleh tak bagi saya supply ubat untuk 2 bulan. Macam tu. Sebabnya betul kan, setengah daripada kita dia kata, alah tapi KKM dah buat dah kan, ada klinik khas dekat maktab dekat sana kan, kalau tak ada ubat pun ambil je lah dekat sana. Itu betul. Kita di peringkat KKM bekerjasama dengan Tamu Haji, kita ada menyediakan fasiliti-fasiliti kesihatan di sana. Cumanya kita tak adalah nak bawa semua sekali jenis ubat. Lagi kita takut kalau contohnya haji ada ubat yang special, haji je yang makan ubat tu. Macam mana kan, dah nak kena pergi ke farmasi dekat Saudi Arabia tu kan, dekat Mekah Madinah, nak kena cakap bahasa Arab pula. Ya, kan? Haji nak kena cakap bahasa Arab, Kak Ros pun nak kena cakap bahasa Arab, nak beli ubat. Macam mana? Jadi proses tu akan jadi susah. So idea dia adalah kita bawa ubat siap-siap kan, ubat kronik kita semua sekali lah kan. Kalau kita ada batuk sesama apa semua, prepare siap-siap kan, krim-krim apa semua prepare siap-siap. Kemudian ubat tersebut kita bawa, andai kata kita tertinggal, then baru kita pergi rujuk kepada petugas kesihatan di sana. Mereka tak adalah garang-garang kan, macam Dr. Farid saja lah. Semua selalu Jadi kami boleh supply je ubat. Sebenarnya bukanlah dalam kuantiti yang banyak. Begitu. Haji. Baik. Sebab kita podcast biasa saya tanya ke Haji pula. Baik. Boleh? Okey. Haji. Ya. Antara kita semua ni, Haji lah hajinya. Ya. Jadi saya nak tanya soalan dengan Haji. Ada tak pengalaman-pengalaman Haji yang berada di Tanah Suci Mekah waktu Haji melaksanakan ibadah haji ni, pengalaman-pengalaman berkaitan dengan pengurusan ubat ni? Boleh tak? Untuk maklumat semasa saya pergi haji dulu tahun 2007 lah. Lama dah. Lama, lebih kurang dalam dijangkakan belas tahun jugalah, dijangka 16 atau 17 tahun lah. Masa tu dalam keadaan di sana, masa saya pergi haji tu memang tempat tu tak adalah macam sekarang ya. Dulu tempatnya dalam perjalanan tu jauh kan. Okey, jadi masa tu umur saya lebih kurang dalam 50 tahun ya. Jadi masa tu tak ada satu penyakit lah. Tak ada kena insulin macam sekarang ni kan. Sihat ya, alhamdulillah lah masa saya begitu kan. Sekarang ni memang kena jagalah. Bagi saya itulah pengalaman saya. Doktor ya, saya nak tanya pada Dr. Farid ya. Selain pada Cik Farid cakap
bawa ubat-ubatan yang dia sebut tadi, ada tak ubat yang lain perlu dibawa? Okey, selain daripada ubat yang kecil manis darah tinggi semua itulah, macam Cik Faris cakap tadi, ubat yang kebiasaannya lah yang kena dekat sana. Biasanya orang Malaysia dekat sana cuaca sangat panas, sangat panas. Benda yang paling penting adalah jaga air sebenarnya. Air minuman tu yang paling banyak kena minum, air masak lah. Lepas tu benda yang biasa kena adalah batuk, sesama, demam. Bila perubahan cuaca, benda ni yang sangat common lah kena. So biasanya prepare daripada awal lah, ubat batuk, demam, sesama. Okay, sebab kita dekat Malaysia, bila kita dah selalu kena kan dekat Malaysia, kita dah ada ubat yang serasi dengan kita lah. Sebab itulah Encik Faris cakap tadi, kena bawa ubat daripada Malaysia. Pentingnya sebab apa? Sebab kita dah biasa, and then kadang-kadang ubat sama tapi brand lain. Kadang-kadang itu pun boleh efek reaction badan kita kepada ubat tu lah. Contoh kalau ubat tahan sakit yang biasa kita makan dekat Malaysia, tiba-tiba kita beli kat sana lain. Tiba-tiba jadi gatal-gatal, naik alergik ke apa, pun menyusahkan jugalah. So yang penting benda-benda macam tu lah, ubat tahan sakit, ubat demam, batuk, sesama. Ini yang common lah, tahan sakit, ataupun ubat yang untuk relaxkan masa lah lepas dah berjalan jauh apa semua kan. Kalau perlu makan lah. Kalau boleh saya tambah sikit doktor. Selain ubat yang doktor beritahu tadi, antara yang kita tengok sangat common sangat selalu adalah sakit perut. Sebab apa? Betul. Sebab kita dekat sini makan nasi ayam, sana makan sana nasi unta. Lain. Berbeza lah. Berbeza. Jadi ada banyak kes kena keracunan makanan kan. Dia orang jual makanan tepi-tepi jalan, kita kadang lapar kan, kita beli kan, bersih ke tak bersih itu nombor 2, kita makan dulu. Jadi ubat-ubat seperti itulah, selain daripada apa yang doktor sebutkan tadi, perlu untuk kita bawa semasa menunaikan ibadah haji. Saya nak tanya sedikit lah dengan Dr. Farid, dengan yalah pesakit sekarang ni macam-macam penyakit. Jadi saya nak tanya pasal insulin lah. Jadi semasa dia nak pergi mengerjakan ibadah, contoh nak pergi ke itikaf atau nak pergi ke wukuf tu, cara macam mana dia nak menyimpankan insulin tadi yang dia bawa tu tadi? Berkaitan dengan ubat-ubat khas ni, okey. seperti insulin, ubat-ubat seperti ubat tetes mata yang memerlukan penyimpanan khas dalam suhu 2 hingga 8 degree Celsius kan. Ubat-ubat ni memang kita kena utamakan. Antara isu terbesar sekali bila kita guna insulin ni, yang pertama ubat insulin check bawa. Okey. Jarum, ni macam mana nak cocok? Jarum pun bawa. Kemudian alkohol swab yang sejuk tu. Itu pun bawa. Pergilah terbang. Dah terbang tu nak makan ni, check pen pula tak bawa. Itu yang sering berlaku. Nak cari pen di sana sangat-sangatlah susah. Kerana brand ni tak sama, tak boleh masuk. Jadi kena utamakan perkara tersebut. Insulin, pen dia memang kena bawa. Kalau tak ada, bolehlah pergi bertemu petugas kesihatan, tetapi seeloknya kena bawa. Kena bawa contoh dia lah ya. Betul. Dari segi penyimpanan ubat pula, daripada segi penyimpanan ubat untuk insulin, okey, saya bermula daripada kita kat flight lagi. Naik flight ni. Cara kita packing ubat-ubat kita ni, ubat-ubat kita yang banyak ni, yang bulk ni, ubat darah tinggi, kecil manis, insulin apa semua ni, kita kena letakkan di luggage. Insulin ni kita kena letak dalam, dia panggil ice box, bekas ais. And kita kena letak ais, bekukan, kemudian kita letak insulin kita letak dalam luggage, wrap cantik-cantik, masuk kargo, kita berjumpa di Jeddah. Macam tu. Tetapi untuk ubat-ubatan yang kita nak makan dalam flight ni, flight Kak Ros biasa pergi umrah kan? Flight berapa lama Kak Ros? 8 jam. Dalam 7 ke 8 jam. Memang kena makan ubat lah. Ubat ni pula ada banyak, sekali sehari, 2 kali sehari, 3 kali sehari. Jadi ubat-ubat yang kita dah prepare untuk transportation, maksudnya kita nak pergi ke sana, kita letak dalam hand carry kita, letak dekat badan kita. Jadi masuk je waktu makanlah, makan ubat. Masuk je waktu kita tengok, ini kita nak kena makan ni, dia dah bagi makanan, boleh cucuk insulin dulu. Ni apalah untuk wanita ya Cik Faris. Jadi nak fokuskan buat ibadah kat sana tu, pada wanita ni dia memang ambil
ni lah sikit yang tu pada boleh tak beli ubat nak tahan haid, mana yang wanita masih ada tu lah, yang warga emas mungkin tak ada. Okey, untuk pil hormon yang untuk tahan haid ni sebenarnya kalau kita tengok kepada saranan KKM dan juga tabung haji, untuk haji kita tak sarankan sebab terlalu banyak kes dekat sana bila dia makan ubat, sebab ubat hormon ni dia memang kena specific time dia tu, tak boleh lambat. Kadang kita ni bukan orang Melayu je lah kan, semua orang lah dia makan ubat ni dia culas sikit kan, beza sejam, beza 2 jam. Jadi dekat sana dia berlaku spotting doktor, maksudnya dia keluar sikit tak berhenti. Jadi untuk saranan kita untuk proses-proses haji yang panjang macam 2 bulan lebih ni kan, tak perlu, tak payah ambil. Untuk yang muda-muda ni lah tak payah ambil. Jadi bila dekat sana andai kata keluar sekalipun tak ada masalah. You all tak payah pergi je lah 2 minggu tu, pergi masjid dan sebagainya. Tapi kalau andai kata dekat dengan wukuf kan, dekat dengan hari wukuf, yang ni yang kena tahu, hari wukuf kalau kita berada dalam keadaan haid tidak ada masalah, boleh untuk kita melaksanakan ibadah wukuf tersebut. Ni pun penting juga ni, kita kena tahu ni. Nanti dah pergi haji dah lah, nama nak naik tu susah kan. Bila pergi datang haid tiba-tiba tak niat pula hari wukuf tu, dah rugi. So hari wukuf untuk haid tak ada masalah. Tapi kalau untuk ibadah umrah contoh macam 14 hari 2 minggu, itu bolehlah untuk kita sarankan guna pil untuk tahan haid ni. Tapi untuk haji secara amnya kita kata tak perlulah. Baiklah, kita dah sampai ke penghujung postcard kita hari ini. Sebelum saya tutup, saya minta sedikit pesanan daripada Dr. Farid dan juga Encik Fariah berkaitan dengan topik kita pada hari inilah. Silakan pada Dr. Okey. So untuk kesimpulan lah, untuk kesimpulan, bagi jemaah haji yang tak lulus lah, contoh dia dapat tahun ni buat saringan kesihatan tak lulus, contoh katalah HbA1c dia 11 lah, contoh kecil manis dia 11, jangan risau, okey, jangan risau sebab kalau kata tak lepas, jemaah haji boleh minta surat daripada doktor, minta surat daripada doktor yang bahawasanya dia okey, cuma HbA1c dia sahaja tak lepas. So surat tu doktor akan tulis supaya nama dia dekat tabung haji tu tidak dibuang lah, mungkin ditunda ke tahun hadapan. Okay, so benda tu bukanlah penghujungnya lah orang kata, dari segi tu. So benda tu kita boleh buat surat bagi tahu tabung haji minta penangguhan ke tahun hadapan lah. Cuma bila dah buat macam tu kena jaga betul-betul lah. So follow apa yang doktor cakap, kontrol betul-betul HbA1c, kurangkan makan manis semua tu lah. Follow ubat yang doktor bagi semua, darah tinggi pun sama juga, kolesterol pun sama. Kontrol, and then insyaAllah tahun depan kalau dapat panggilan lagi, tak ada masalah lah. Jangan tiba-tiba tak dapat, lepas tu frust ke macam kecewa kan, terus tak nak kontrol lah. Lepas tu dapat lagi panggilan tahun depan, sama juga. Tak lepas juga pergi. Itu sahaja daripada saya. Ya, baiklah, begitu saya rasa terima kasihlah doktor, begitu jelas sekali ya. Jadi kita berharap kalau jemaah-jemaah haji nak pergi haji tu, kita ikutlah satu peraturan yang betul ya. Semoga kita dapat haji yang lebih baik lah. Baiklah, kita teruskan, kita minta sedikit penerangan daripada Encik Faris. Apakah yang itu? Untuk saya, untuk para bakal jemaah haji, sama ada tahun depan ataupun tahun ni sendiri yang dah dapat ni, semoga anda dapat menunaikan ibadah haji dengan penuh zuk, dengan penuh rasa kecintaan anda di sana kan. Seboleh-bolehnya apabila anda berada di sana, anda kena doa sikit supaya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesihatan yang terbaik. Kesihatan tu juga kena jagalah, ubat di sana dan ubat-ubat lain juga kena bawa juga, standby, ubat demam, ubat sesama, ubat tahan sakit. Dia jaga kesihatan supaya ibadah haji tu sempurna dan kita mendapat apa yang disebut rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Saya rasa kita dah penghujung tadi. Jadi
Saya rasa kita nak menutup lah kita punya tu. Semoga semua jemaah-jemaah kita ni dapat menunaikan ibadah sihat, selamat, sempurna. Jangan lupa makan ubat yang teratur. Dan tak lupa juga saya berterima kasih lah pada Dr. Farid dan juga Faris dengan penjelasan itu. Jadi berharap pada semua jemaah-jemaah kita jaga diri, jaga kesihatan. Ubat itu adalah sahabat ya, untuk menguatkan kita di sana menjalani ibadah itu. Jadi terima kasih semua. Okey. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك